Jangan bagi orang ramai tunggu 7 tahun, 5 tahun. Tunggu berapa tahun dulu? 5 tahun. Ha? 6 tahun lebih. Yang Dubai ni berapa tahun tunggu? 7 tahun. Ada 10 tahun ada? Mana lahir? Anak lahir mana? 10 tahun? Hong Kong. Ini depan? 11 tahun. 11 tahun. 12 tahun. Anak lahir di mana? Qatar. Saya pun balik Qatar malam tadi. Jadi, saya nak bagi tahu selepas pindaan ini kita buat, permohonan paling lama 1 tahun akan dapat jawapan. Bukan lagi 10 tahun. 1 tahun. Iaitu bagi peluang kepada kami untuk buat benda yang betul.